Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nuradina binti Azizan dari SMK Permai Indah Pulau Pinang. Bagi saya, Malaysia merupakan sebuah negara yang penuh dengan keunikan, kepelbagaian budaya dan keunikan makanan tradisionalnya. Hari ini saya akan kongsikan tentang Malaysia di mata saya melalui negeri Pulau Pinang. Antara tempat yang menarik di Pulau Pinang ialah Penang Hill atau dikenali sebagai Bukit Bendera. Penang Hill atau dikenali sebagai Bukit Bendera ialah tempat pelancongan yang terkenal di Pulau Pinang. Udaranya sejuk dan pemandangan yang sangat cantik. Contohnya, ramai pengunjung naik kereta api bukit untuk melihat pemandangan Georgetown dari atas. Selain itu, ais tingkap juga menjadi tarikan ramai kerana terdapat keistimewaan pada air tersebut. Ais tingkap ialah minuman tradisional Pulau Pinang yang sangat menyegarkan. Rasanya manis dan sesuai diminum ketika cuaca panas. Contohnya, ia dibuat dengan ais, sirap, biji selasih dan kelapa. Selain ais tingkap, Pasumbo juga menjadi satu tarikan makanan di Pulau Pinang. Pasumbo pula makanan yang sangat popular di Pulau Pinang yang sangat sedap. Rasanya pedas manis kerana disiram dengan kuah kacang. Saya juga berpeluang untuk mengunjungi Jeruk Madu Padi. Jeruk Madu Padi ini juga terkenal di Pulau Pinang dan menjadi salah satu produk tempatan ikonik di Pulau Pinang. Jeruk Madu Pak Ali terkenal sebagai buah tangan dari Pulau Pinang. Antara jeruk yang paling digemari ramai ialah jeruk mangga dan jeruk pala. Di samping itu, suasana di sekitar kawasan Pulau Pinang ini sangat unik dan indah. Contohnya, kini saya berada di Padang Kota Lama. Padang Kota Lama bukan sekadar tempat bersiar-siar di tepi laut, tetapi juga mempunyai nilai budaya kerana menjadi lokasi pertemuan pelbagai kaum. Kesimpulannya, Pulau Pinang dapat menggambarkan keunikan Malaysia dari segi keindahan, tempat yang menarik dan makanan yang tradisional. Inilah Malaysia di mata saya. Sekian, terima kasih.